ke mana wang zakat tu pergi sebenarnya? Okey, melalui perkongsian kita pada hari ini, kita melihat bagaimana zakat yang ditunaikan diuruskan dengan diagihkan agar benar-benar sampai pada asnaf yang berhak dengan adil dan juga penuh beramanah. Apakah sebenarnya peranan MAIM dalam menguruskan agihan zakat di negeri Melaka? Saya rasa mungkin sukalah untuk saya kongsikan juga. Saya rasa mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang mungkin tak tahu. Bidang kuasa untuk agama Islam ni dia tertakluk kepada pihak berkuasa kerajaan negeri masing-masing lah. So dalam konteks kita hari ni di Melaka, maksudnya kuasa dalam bidang agama Islam ni adalah berbalik-balik kepada kerajaan negeri Melaka. So melalui enakmen pentadbiran agama Islam negeri Melaka tahun 2002 maksudnya menetapkan bahawa Majlis Agama Islam Melaka adalah merupakan badan berkanun ataupun badan otoriti lah, sama ada untuk menguruskan kutipan zakat maupun urusan pengagihan zakat. Bermaksud MAIM ni bukanlah satu entiti yang diwujudkan secara sukarela, tapi adalah badan yang berotoriti untuk menguruskan, especially untuk konteks hari ini yang mengutip adalah zakat Melaka, yang mengagihkan adalah Majlis Agama Islam Melaka itu sendiri. Di samping itu juga MAIM juga saya panggil perkataan form lah yang saya rasa memang semua orang Melaka tahu lah kot. MAIM kita juga menetapkan polisi dan dasar untuk agihan, yang mana segala dasar agihan, prosedur kriteria kelayakan asnaf ataupun skim dan bantuan yang kita tawarkan kepada asnaf, semuanya perlu melalui satu proses yang teliti lah. Di mana proses-proses ini punca kuasa yang tertinggi adalah dia perlu dibentangkan, dibincangkan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka.